sejahtera. Nama saya Ainis Safia binti Rosli, ID AM241201759. Hari ini saya akan berkongsi refleksi saya sepanjang pelibatan saya dalam projek Hari Karnival Kanak-Kanak yang telah dijalankan baru-baru ini. Tujuan video refleksi ini diadakan adalah untuk menceritakan pengalaman saya sepanjang hari pelaksanaan program, aktiviti yang telah saya lakukan, cabaran yang dihadapi serta kemahiran yang telah saya aplikasikan sepanjang menjayakan projek ini. Sepanjang hari pelaksanaan program tersebut, saya telah diberikan beberapa tugasan penting bagi memastikan kelancaran perjalanan aktiviti yang dijalankan. Antara tugasan utama saya ialah membantu dalam menghias bus sebelum program bermula. Tugasan ini memerlukan kerjasama kumpulan serta kreativiti bagi memastikan bus kelihatan menarik dan tersusun untuk pengunjung yang hadir. Selain itu, saya juga ditugaskan untuk menjaga checkpoint bagi aktiviti baling gelong. Semasa berada di checkpoint itu, saya perlu memberi penerangan kepada peserta mengenai cara permainan ini dijalankan serta memastikan aktiviti yang dijalankan ini berjalan dengan lancar dan selamat digunakan. Di samping itu, saya turut bertanggungjawab menjaga bahagian lift di tingkat bawah, terutamanya semasa ketibaan VIP dan tetamu jemputan. Saya perlu menunjukkan arah serta membantu mereka menuju ke lokasi program yang betul, iaitu di tingkat 8. Sepanjang menjalankan tugasan ini, saya telah menghadapi beberapa cabaran seperti kekalangan masa semasa proses menghias bus dan kesukaran mengawal keadaan apabila ramai peserta datang serentak di checkpoint permainan. Namun begitu, saya telah mengaplikasikan kemahiran komunikasi serta kerja berpasukan yang telah dipelajari sepanjang program bagi menangani situasi tersebut dengan lebih baik. Melalui pengalaman ini, saya juga dapat meningkatkan keyakinan diri, terutamanya semasa berinteraksi dengan peserta serta tetamu VIP. Saya belajar untuk menjadi lebih bertanggungjawab dan peka terhadap situasi sekeliling bagi memastikan kelancaran program. Secara keseluruhannya, pelibatan saya dalam projek ini telah memberikan satu pengalaman yang sangat bermakna serta membantu saya mengembangkan kemahiran insaniah seperti komunikasi, kepimpinan dan kerjasama dalam kumpulan. Sekiranya saya diberi peluang untuk menyertai program seperti ini pada masa akan datang, saya akan cuba menguruskan masa dengan lebih baik serta membuat persediaan awal bagi memastikan setiap tugasan dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik dan lebih berkesan. Sekian, terima kasih.